Alright guys, hari ni aku akan review Ultraman Keyplay aku order online tu dah sampai juga. Aku dapat idea ni pun daripada toko Malaysia. Jangan lupa follow beliau guys. Alright, jangan tengok apa kita dapat. Okay guys, ni Keyplay. Tos actually ni first time aku beli sebab ni pun aku tengok toko Malaysia ada beli. So aku pun nak terima kasih kat dia. Yang ni boleh beli online. Lepas tu yang ni memang aku pilih sendirilah. Dia boleh pilih sebenarnya. So dia bukan blind box lah. So aku teka aku pilih siapa. Siapa lagi? Ultraman Reboot. Jom kita buka. Okay, aduh nak buka kotak ni pun sayang juga actually. Buka bawah. Okay. Oh, okay. Kita tengok apa yang dapat. Ni stand dia sini. Ni tak payahlah. Okay, kita tepi. Itu dia guys. Ultraman Reboot. Oh ni stand dia. Sambung kan nanti. Sambil tu kita dapat card Ultraman Reboot. Ultraman Malaysia guys. Mantap. Tak tahu ni scan QR atau apa. Okay. Ini dia punya cara nak pasang dia lain sikit lah daripada Blockies. Dia susah sikit. Maybe articulation dia lagi mantap. So mari kita pasang. Okay guys, jom. Siap juga aku pasang Keyplay Ultraman Reboot guys. Cantik. Articulation ni pun boleh tahan. Proses lagi mantap daripada Blockies. Kita pun cuba bandingkan dengan Blockies. Right. Mantap guys, mantap. Boleh beli ni, boleh beli. Okay guys, ni perbandingan Blockies dengan Keyplay Ultraman Reboot lagi tinggi lah guys. Cantik. Okay, setakat ni aku punya collection Ultraman Reboot. Thanks for watching guys.